Saya bukan bercakap bagi pihak parti politik, bagi pihak Sanusi. Saya tak terlibat dengan tim Sanusi. Dan saya bercakap ini lebih lama daripada Menteri Besar Kedah. Jadi terdapat kesedaran baru. Apa yang berlaku sekarang ini adalah satu kesedaran baru yang telah muncul lebih kurang 20-25 tahun yang lalu. Sebelum tahun 2000, tidak ada naratif, tidak ada penulisan mengenai ataupun kekusaran dan isu mengenai sejarah Pulau Pinang. Tapi apa yang saya dapati, dan saya dapati ini bukan melalui sejarah, tapi melalui sosiologi dan kolonialisme, bahawa terdapat masalah dalam naratif representation of sejarah Pulau Pinang. Salah satunya yang pertama yang saya lihat ialah pada tahun 2002-2003 di mana Kerajaan Pulau Pinang, Penang Heritage Trust dan beberapa lagi puak telah menganjurkan The Penang Story. Penang Story 2002-2003. Penang Story itu ialah untuk menyediakan dossier untuk mendapatkan status warisan Georgetown dan Melaka tahun 2008. Dan bila kita baca dossier itu, 800 muka surat, banyak sejarah yang disalah tafsir, tidak disebut omission by omission dan sebagainya. Tak tepat. Namun begitu, dalam Penang Story itu ada 400 kertas kerja. Tidak ada satu kertas kerja pun mengenai Melayu Pulau Pinang. Maksudnya mengenai pribumi Pulau Pinang. Tidak ada satu kertas kerja pun. Yang ada mengenai kaum-kaum lain, migrasi lain, perbandaran, pertanian dan sebagainya, geografi. Tidak ada satu pun. Jadi ini telah membawa saya kepada kajian yang lebih serius mengenai sejarah Pulau Pinang. Jadi saya melihat Pulau Pinang ini bukan satu negeri yang asing dengan Kedah. Bila saya kata begitu, bukan saya menentang perlembagaan. Telah menyenaraikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Ini hanya selepas tahun 1957. Sebelum itu, memang Pulau Pinang sebahagian daripada Kedah. Apa yang berlaku sekarang ini ialah satu percubaan untuk berdasarkan kepada kefahaman pajakan dan berdasarkan kepada collective memory. Sebab memory Pulau Pinang ini sebahagian daripada Kedah itu memang sedia ada. Sekurang-kurangnya Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Abdullah Mukarram Shah, Sultan Ahmad Tajuddin dalam surat dia apabila dalam perang Kedah Siam dia nak masuk Pulau Pinang tapi British tak bagi. Sultan Ahmad Tajuddin telah menulis surat kepada Reverend Milner, kalau tak silap, mengatakan mengapa beta tidak boleh masuk ke tanah mafhum bapak beta, maksudnya Pulau Pinang. Lepas itu Sultan Badri Shah tahun 1956 telah menulis surat kepada High Commissioner British untuk meminta balik Seberang Perai. Sebab Sultan Badri Shah mengatakan bahawa Seberang Perai ini sebahagian daripada Kedah. Pulau Pinang boleh kemudian. Tapi dibalas balik mengatakan bahawa untuk meminta Sultan bawa perkara ini selepas merdeka. Tapi selepas merdeka semua lupa.